Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton TVPSS. Saya, Nur Arisa Arina, pengacara TVPSS Sekolah Kebangsaan Pangkalkala, melaporkan secara langsung dari Dewan Nilang Utama SK Pangkalkala sepada Majlis Persaraan Cikgu Tuan Haji Muhammad Zan bin Daud yang amat kita kasihi. Menguntung senyum bunga melati, mekar berseri di pagi hari. Kami hadir penuh menghormati, mengiringi guru yang kami kasihi. Suasana pada hari ini penuh meriah dengan acara istimewa untuk kenangan Cikgu Muhammad Zan setelah berkhidmat lebih 30 tahun sebagai guru. Warga SKPK rasa terharu dan terpaksa melepaskan beliau kerana itu sudah aturan takdir. Semua warga sekolah memberi penghormatan terakhir kepada beliau. Mari kita saksikan. Selamat pagi murid-murid. Setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan Selamat bersara. Inilah masa yang terbaik untuk Tuan Haji dan keluarga menumpukan sepenuh masa untuk bersama keluarga mengharungi suka duka bersama secara lebih akrab insya-Allah. Dan kami semua berharap jasa dan budi yang ditaburkan mendapat balasan yang setimpal daripada Allah SWT. Di pihak keluarga SKPK sekali lagi, terima kasih dan tahniah cikgu. Selamat bersara Cikgu Muhammad Zan. Semoga sehat selalu. Bye. Apakah perasaan awak bila Cikgu Muhammad Zan akan bersara? Perasaan saya sangat sedih kerana Cikgu Muhammad Zan banyak berjasa kepada kami semua. Terima kasih. Sama. Buah pauh di atas para, ambil galah tolong jolokkan. Guru pergi meninggalkan kita, jasa dan budi tetap dikenang. Demikian laporan saya dari SK Pangkalkala. Kami seluruh warga TVPSS mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Tuan Haji Muhammad Zan bin Daud. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah dan diberkati dalam setiap langkah. Saya, Nur Arisa Arina, melaporkan untuk PK Channel SKPK. Sekian, terima kasih.